Okey, hari ini ada satu PG 3.0 V6 Twin Turbo Raptor nak deliver kepada Encik Nazri. All the way daripada Sungai Buloh sampai Pulau Pinang sini untuk support sama Afong. Encik Nazri, saya tahu nak bagi tahniah sikit ini cerita sikit macam mana. Saya dengar Encik Nazri dulu dia kerja biasa. Lepas tu berniaga cupcake. Daripada cupcake beli Raptor, kereta dream car tuan. Nak tanya sikit ilmu, boleh bagi sharing sikit, bagi semangat sikit untuk anak muda macam nak boleh senang sikit bagi capai impian mereka semua. Okey. Saya mula-mula hanya seorang pemandu lori. Okey, Lepas pemandu lori. Saya tukar dari bidang saya, berpakat dengan isteri saya. Okey. Untuk berniaga daripada saya buat pulut panggang, pulut udang, pulut ikan. Lepas tu saya buat tukar pula ke bidang lain pula kepada cupcake. Okey. Cupcake ni yang paling lama sikit. Okey, cantik. So, cupcake tu tadi saya pun sudah dapat terima saya punya gift. Encik Nazri bawa daripada Sungai Buloh all the way, mari free bagi Afong tengok. Berapa cantik. Ini kalau kanak-kanak nampak mesti suka punya. Tak mau cakap kanak-kanak, saya pun suka sekarang tengok. Yang ni untuk Sungai Buloh punya kawan-kawan, rasa nak tempahan. Saya akan letak ini Encik Nazri itu kontak semua masuk kepada dalam itu saya punya itu social media dalam sana. Untuk sesiapa minat boleh Roger. Lepas tu untuk yang ni ada apa nasihat nak bagi sana anak muda semua macam mana nak bagi usaha ke daripada Encik Nazri? Ya, itu satu cabaran bagi untuk saya. Kalau boleh banyak bersabar. Banyak bersabar. Baru kita akan dapat. Okay. Benda ni penjagaan kita tak boleh naik mendadak. Kita naik perlahan-lahan. Baru itu yang kita, kemenangan bagi kita. Okey, dapat tips sudah. Like ini video, share ini video. Lepas tu komen, jangan lupa follow sama saya. Kalau nak tempahan untuk cupcake yang cantik-cantik untuk sedap dekat sini, Roger sama saya punya kawan Habibi dekat sini, Encik Nazri. Terima kasih guys.